Okey, kereta silver ke apa ni? Faham dia start tadi kan dia langgar tayar kereta member dia, langgar awet dia ni tu tersepit tu. Okey geng, so baru-baru ni kita ada tengok dekat media sosial. Baru-baru ni 2-3 hari ni lah kita ada tengok ada kes yang kereta terlanggar customer lah, ataupun orang yang datang ke bengkel untuk repair kereta, dia tunggu dekat bay area dan juga tepi kereta tu, dan kereta lain datang langgar. So kat sini kita nak terangkan kenapa di workshop kita Transmatic, tak kisah Transmatic Automotive ke Shah Alam ataupun Transmatic Autobahn, kita melarang customer masuk ke dalam workshop area ataupun bay area, tempat technician buat kerja. Sebab pelbagai resiko boleh jadi kat situ. Sebab tu kita dekat Shah Alam ataupun Puchong, memang kita ada sediakan waiting area untuk customer. Ada juga setengah customer dia memang suka jenis, dia nak tengok technician buat kerja. So yang tu kita dah beri 2-3 kali pesanan. Memang kalau ikutkan SOP company memang tak boleh. Untuk workshop kita memang tak boleh customer berada di bay area semasa technician buat kerja. Sebab resiko, contoh macam dalam video tu kena langgar. Yang tu benda kita memang tak nak berlaku dekat mana-mana bengkel pun. Sebab kita tak nak customer yang datang ke bengkel kita, dia datang nak repair kereta tapi terpaksa repair diri dia, pergi ke hospital. Akibat kecederaan yang kena bila dia datang workshop. So benda tu memang kita nak elak. First kali memang kita tekankan SOP dekat kita punya front desk, SA ataupun admin, memang kita tak bagi, kecuali in case kalau customer nak tengok betul ke kereta dia tu rosak, kalau kita bagi proof. Kalau untuk kita punya SOP company kita tunjuk video ataupun gambar dekat customer. Tapi ada jenis customer yang dia tunggu dekat waiting room, dia memang nak tengok apa yang rosak kat kereta dia. Kita boleh panggil sekejap, tapi biasanya technician akan double check lah kawasan area tu, lantai tak licin, supaya customer tak tergolek jatuh. Dan masa dia jack kereta tu, dia akan double ataupun triple check balik untuk customer pergi bawah kereta nak tengok benda tu. Sebab memang ada, kita tak boleh nak cakap lain orang lain perangai lah. Ada yang memang dia nak tengok sendiri. Tapi yang paling bahaya, ada yang jenis memang dia nak duduk tepi technician. Memang banyak. Aku tengok pomen-pomen yang ada buat post ataupun posting yang tunjuk customer tunggu kat tepi kereta. So, dekat situ kita boleh dapat pengajaran daripada video yang kawan kita share dalam dia punya laman sosial. Salah satu insiden lah yang terkena dekat customer tu, kita tak nak customer Transmatic kena benda yang sama. Minta maaf banyak-banyak untuk abang dan kakak yang regular customer kita lah. Sebab video ni saya nak jelaskan kenapa kita orang tak bagi customer duduk dalam workshop ataupun bay area, supaya benda-benda macam ni tak jadi dekat customer kita. Untuk korang yang berhampiran Lembah Kelang ataupun Putrajaya, Cyberjaya, nak datang check, nak repair, boleh datang Transmatic Autobahn. Untuk customer kita yang tinggal area Seremban, Nilai, Dengkil ataupun Melaka, nantikan kemunculan Transmatic Autobahn Nilai. Nanti kita akan tunjukkan proses kita masuk workshop dan juga kita set up lah untuk customer-customer area sana, supaya jarak daripada korang datang sampai 50 ke 60 km jadi dekat sikit lah. Untuk customer-customer Transmatic yang menyambut Tahun Baru Cina, kami ucapkan Selamat Tahun Baru Cina. Dan juga untuk yang Muslim, kami ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan untuk 2026 ni. Terima kasih kerana support Transmatic, tak kisah otomotif ataupun Autobahn. Teruskan menyokong kami. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh klik link di bio. Assalamualaikum.